Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW bersabda, aku bagimu seperti ayah, aku mengajar kamu, yakni seperti ayah. Dalam hadis Salman, Nabi SAW ajar orang-orang Islam segala benda, segala perkara, termasuklah cara buang air besar. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, aku bagi kamu seperti ayah, aku bagi kamu seperti ayah. Dalam Al-Quran tak ada sebut Nabi SAW ni sebagai ayah, tetapi secara isyarat ada, iaitu an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih aula bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Yakni orang-orang mukmin lebih patut menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menjaga dirinya sendiri lagi. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu kepada mereka. Bila isteri-isteri Nabi itu ibu kepada orang-orang mukmin, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahlah. Hadis Abu Hurairah kata, innama adalakum bimanzilatil walid, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui dia tu sebagai ayah bagi kita, tapi bukan ayah yang sebenar. Bimanzilati, sama seperti serupa ayah lah. Sifat di antara sifat ayah, ibu bapa ni, dia mengajar anak-anak dia perkara-perkara yang kecil-kecil pun dia ajar. Perkara ni tidak diajar oleh pemimpin negara, presiden, khalifah, Perdana Menteri ataupun lain-lain lagi lah. Tidak diajar oleh hakim ke dalam mahkamah. Tak. Ini diajar oleh ibu bapa. Daripada hadis ini kita dapat faham bahawa Nabi SAW ni ada beberapa kedudukan. Ada beberapa kedudukannya. Kadang-kadang dia bercakap sebagai ayah. Ini benda yang kita kena faham. Ramai orang tidak faham. Dengan sebab tak faham tu jadi keliru lah dalam memahami hadis. Ada kalanya Nabi SAW bercakap tu dia sebagai panglima perang. Ada kalanya dia bercakap tindakan dia tu sebagai ketua negara, sebagai pemimpin negara. Ada kalanya dia sebagai pendidik. Ada kalanya dia sebagai mubaligh yang menyampaikan agama. Ada kalanya dia sebagai seorang ahli psikologi pun ada juga. Banyak perkara yang kita perlu faham. Ulama-ulama kemudian pula perjelaskan hak ni, hadis ni Nabi SAW sebagai ayah, hak ni sebagai hakim. Walaupun hak dia kata tu keputusan dia tu tidak dalam mahkamah, di luar mahkamah, tengah padang dia kata. Dia kata kepada sahabat, ni pertelingkahan yang berlaku di antara dua orang sahabat dia. Sahabat ni tak bui air daripada parit tali air ni masuk ke dalam tanah, bahagian tanah kawan dia. Tak bagi. Dia suruh air tu pergi ke tempat dia dulu. Tanah dia tu jauh. Nabi SAW suruh masuk air dekat dia dulu. Lepas pada tu dia tak say juga. Hak seorang lagi. Nabi SAW pun marah. Dia suruh sekat, dia masuk air dulu dalam hal ni. Ini keputusan ini, keputusan sebagai hakim tu. Kalau orang lain tak jadi kata lagu tu, tidak berkuat kuasa, dia kena sebagai hakim dalam mahkamah. Itu hukumnya. Kalau zaman kemudian pula dengan pakaian dia pakai apa ni atas kepala dia tu, ataupun pakai serban yang tertentu ke, pakai jubah dia ke. Kalau dia pecah jubah tak jadi dah keputusan dia. Itu hak kemudian. Dalam Islam, dalam sejarah Islam ni pun dia terima juga tu, terima juga. Cuma bentuk saja lain. Hakikatnya diterima. Dan hukum-hukum tertentu tak boleh. Dia tak boleh. Kalau hakim pun, dia tu hakim, tapi dia buat keputusan tu kena bunuh orang di luar mahkamah. Tak boleh. Atau kena kerat tangan orang. Tak boleh. Kena dalam mahkamah. Cukup saksi, cukup apa semua. Bermakna apa-apa yang tersebut dalam Quran, begitu juga dalam hadis, hak tu kita kena perhati. Nabi SAW sebut dia sebagai apa? Sebagai ketua negara ke, sebagai ayah ke, sebagai mubaligh ke. Kalau sebagai hakim, tengoklah tempat dia. Sebagai ketua negara, kita tidak ketua negara, kita nak keluar pendapat, tak boleh. Tidak akan jadi. Dia sebagai ketua negara baru boleh. Apa-apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Misalnya di zaman Nabi SAW, ni masalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati ke apa ni, sehingga khilaf di antara mazhab ni. Ada yang mengatakan bila saja orang itu menghidupkan tanah mati, man ahya ardam maitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati jadi hak dia. Dia pakai hadis tu. Tapi setengah ulama yang lain dia kata tak boleh. Hak ni dengan kebenaran pemerintah. Tak boleh pakai umum hadis itu. Patut bila-bila masa dalam kerajaan pemerintah ada kita pergi pacak ni buat pagar dalam hutan tu. Jadi hak kita tak boleh. Dia kena dengan izin, dengan kebenaran pemerintah. Hadis itu Nabi SAW kata dia sebagai pemerintah, dia tahu keadaan menghendaki begitu, dia kata. Tapi kalau keadaan sudah tidak menghendaki begitu, dia bergantung kepada pemerintah yang lain pula. Di zaman kemudian tidak dibenarkan seseorang itu sewenang-wenang
pergi buka tanah lah. Kalau benar kata utama sekarang ni, kalau benar buka tanah, sedap benar lah. Hak mana-mana hak senang tu, hak kaya tu, dia boleh pergi sodok. Buat kata sodok sebanyak mana, nak lagu mana, untuk jadi sah, jadi hak dia ni nak setara mana, tidak sekadar pacok begitu saja ya lah. Dia boleh buat lebih daripada itu. Dengan sebab itu tak boleh, dia kena bergantung kepada keizinan pemerintah, kebenaran pemerintah. Bapa yang Nabi SAW kata itu, di suatu ketika tanah ni terbiar dengan begitu, saya tak ada orang nak usahakan, dah payah kalau usaha pun, sebab tanah tidak subur. Nabi SAW katakan begitu untuk menggalakkan orang ni supaya peluah kawasan negeri dengan cara memberikan hak. Dengan begitu orang jadi semangat lah. Tapi pada ketika tanah ni sudah diperebutkan orang, dan tanah pun sudah jadi sikit, terutamanya di negeri-negeri yang kecil, penduduknya padat, tak boleh buat lagu tu. Sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat. Dia kata ni Nabi SAW kata ni dia sebagai pemerintah, kita tak boleh nak pakai sewenang-wenang hadis ni, kita pergi sendiri nak buat, tak boleh. Sebab dia kata tu dia sebagai pemerintah, dia kena pemerintah pula hak kata lagu dia benar pula atau tidak benar, dia kena pemerintah juga. Tapi di antara keistimewaan Nabi SAW ni, dia bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai panglima tentera dan sebagainya, dia juga sebagai ayah. Dia ajar cara buat air. Ini sebagai ayah. Kalau kita nak cari pemimpin dalam dunia ni yang ceritakan semua perkara, tak ada. Sebab tu yang anda sebut tadi, kalau pemerintah dia tak cara ada benda-benda ni. Itu beza seorang Nabi dengan pemerintah baik biasa. Nabi SAW walaupun dia memerintah, tetapi benda-benda ni dia ambil kira juga, dia ambil juga, sebab dia sebagai Rasul nak ajar agama ni bukan pemerintah saja, banyak luas agama ni. Sebab itu dia kena nyatakan banyak perkara.